Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min bawa hampa kita kembali lagi ke suatu lokasi bersejarah yang pernah terletaknya kawasan pemerintahan Kota Naga, iaitu di dalam kawasan Lubuk Kawah. Berpandukan daripada Abang Tuah Nasi Kandar, sekali lagi kami diberikan petunjuk mengenai sebuah makam yang dikatakan milik juga seorang Panglima Lidah Hitam yang kini terletak di dalam kawasan Kota Naga. Namun kami gagal menemukan makam tersebut. Melalui Abang Tuah, dia akan cuba mendapatkan lagi informasi lokasi tepat berkenaan makam tersebut. Lalu kami dibawa oleh Abang Tuah menyelusuri laluan-laluan hutan untuk menuju ke sebuah makam yang dikatakan seorang tokoh ulama alam Melayu yang sangat alim dan meninggalkan sumbangan besar dalam institusi pengajian pondok tradisional di tanah Melayu, khususnya di Kedah. Min meneruskan penyelusuran bersama tim menuju ke arah makam tersebut yang diberi nama sebagai makam Tuan Guru Haji Muhammad Saleh bin Haji Idris. Perjalanan menuju ke makam tersebut kami menggunakan laluan belakang yang bersambung dengan kawasan makam pencarian Panglima Lidah Hitam. Setibanya di sana, kami diberikan beberapa petunjuk dan juga pengetahuan mengenai makam ini yang dikatakan bahawasanya dahulunya kawasan makam ini jugalah terletaknya pondok milik Tuan Guru dan juga kawasan masjid yang asal. Nama penuh beliau adalah Tuan Guru Haji Muhammad Saleh bin Haji Idris, gelaran Al-Fatani, dinisbahkan kerana hubungan keilmuan atau asal-usul keturunan dari wilayah Patani. Beliau hidup sekitar tahun 1870 sehingga 1943. Berlahirkan di kampung Bendang Daya Patani, sebuah pusat perkembangan ilmu yang melahirkan ramai ulama besar Nusantara. Beliau berhijrah ke Kedah dan mengasaskan Pondok Lubuk Kawah yang terletak di Jitra Kedah. Pondok ini menjadi antara pusat tumpuan penuntut ilmu agama dari seluruh pelusuk tanah Melayu pada era awal abad ke-20. Beliau mempunyai kaitan rapat dan bermukim bersebelahan dengan institusi pondok terkemuka lain pada zamannya, termasuk Pondok Tuan Guru Haji Idris di Air Hitam, Kedah. Beliau juga dikenali sebagai seorang ulama tradisi, ulama turat yang teguh mempertahankan sistem pengajian pondok dan menyebarkan ilmu-ilmu asas Islam seperti usuluddin, tauhid, fiqh dan tasawuf. Ramai anak murid beliau yang belajar di Lubuk Kawah kemudiannya pulang ke kampung halaman masing-masing untuk membuka pondok baru atau menjadi pemimpin masyarakat, sekaligus mengembangkan jaringan ulama di utara semenanjung Malaysia. Baju tulisan yang lama dulu lah kan. Cuma sebab teko dah katanya rosak tak ada sana, dia buat apa kita buat kan. Oh, batu saja saya. Semua lebar ni macam ni. Tapi bila kena rosak, ada yang kata orang main di macam. Lepas tu kita pagak, dia buat pagak ni, orang buat pagak.